Lebih separuh rakyat Malaysia langsung tak disimpanan kecemasan walaupun RM1,000. Laporan Bank Negara tahun 2024 mendedahkan 61 rakyat Malaysia tak ada simpanan. Kenapa boleh jadi macam ni? Komitmen bulanan makin tinggi, ditambah pula tabiat berbelanja online yang berlebihan. Malah 37% rakyat Malaysia gemar beli barang yang tak penting secara online. Sebab itulah walaupun gaji masuk setiap bulan, simpanan tetap kosong. Duit keluar laju, duit bocor, akhirnya tak ada langsung dana kecemasan bila kita perlukan. Pasal Metafiza, setiap kali kita dapat gaji, langkah pertama ialah asingkan sekurang-kurangnya 10% untuk simpanan ataupun pelaburan. Dan cara yang selamat nak elakkan duit bocor ialah tukar sebahagiannya kepada emas, dan bila ia jadi rutin setiap bulan, lama-lama simpanan kita tu akan bertambah secara automatik. Bayangkanlah kalau anda tak mula asingkan simpanan mulai sekarang. 5 tahun akan datang, keadaan keuangan kita masih lagi sama. Dan bila berlaku kecemasan, kita terpaksa berhutang. Sebab itulah Fiza nak bantu 50 orang penyimpanan emas baru sempena musim gaji ni. Tuan-puan boleh mula menabung emas walaupun bajet kecil serendah RM100. Bagi yang berminat untuk mulakan tabung emas, boleh isi borang sign up dekat bawah tu ataupun tonton video Fiza di pin untuk cara mulakan simpanan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.